bakal beraksi Pulau Bangkok. Dua set joran. Pulau Bangkok raya pertama geng. Kita beraya sambil memancing. Macam biasa. Kalau korang perasan video aku yang tahun lepas kot, kalau tak silap pun ada kat satu hari raya aku mancing dekat Bangkok ni. So hari ni repeat. So tahun ni repeat lagi lah. Ni pengangkutan utama kat Bangkok lah. Macam biasa, van. Hari ni sebab kita ramai, kena dua van lah. Let's go. Raya geng, kau tengok. Ramai tak ramai pelancong. Sampai-sampai terus cari pot. Menarik. Dia try. Kita try sini dulu geng. Raya pertama di Pulau Bangkok. Dan aktiviti dia mancing sambil beraya. Kita try dulu teknik casting. Kalau tak ada, kita follow cari anak ikan. Try casting dulu. Tengok ada hasil tak ada hasil. Strike ikan yang pertama, buntal. Aku sebenarnya tengah mencari umpan anak ikan, tapi dapat buntal. Aku dah tukar pot. Kita tengok, aku nak cari anak ikan. So buntal ni kita buang. Kita try lagi. Aku main drop macam ni. Aku guna polo cari anak ikan. Sebab try casting tadi tak ada hasil lah. So jalan lain, cari anak ikan. Lepas tu kita main bottom. Try tengok. Disebabkan dekat Bangkok tadi kita boleh kategori kumpau, jadi kita mancing kat depan rumah. Ni pukul apa dah? Pukul 11. Untung dekat rumah ada parit, ada kolam macam ni. Malam-malam boleh layan. Dengan lampu jalan ada, lampu rumah ada, bawah pokok. Santai. Ikan pertama malam ni, ikan puyuh. Boleh tahan saiz. Ini syok ah. Geng, umpan cacing pakai pelampung puyuh. Pancing depan rumah. Tu rumah. Ini parit kolam. Style lah. Buat layan petang-petang geng. Buat layan malam-malam. Puyuh strike yang pertama malam ni. Kita try lagi geng. Tu pelampung. Tengok ada yang nak ambil ke atau tidak. Santai malam-malam. Depan rumah tak ada buat apa. Kita mancing. Pelampung cakap kau pakai? Pelampung besar. Pelampung tak ada. Dekat beg tak ada pelampung. Lah pakai pelampung. Kena perhatikan pelampung tu baik-baik. Kalau ada mesti dia ambil. Tenggelam geng.
Oh, lucu. Dah, kita try lagi. Kita try tempat tadi. Ini kalau kau perasan ni, ni air masuk ni. Air masuk dari parit belah sini. Dia masuk belah sini. So kita main dekat depan palung. Bismillah. Sorry geng, tak ada tripod. Tripod dia dalam rumah, malas nak ambil malam-malam ni. Kita pakai tangan ni. Mancing style kampung macam ni Biasa kat tempat air masuk ni ikan menunggu. Dia menunggu apa makanan yang datang. So biasanya dia tunggu dekat tempat air ni Sorry geng Ni memang dekat tepi jalan besar. So bising sikit lah. Okay, kita tengok ada hasil tak ada hasil dekat air masuk ni. Tunggu geng video ni sampai habis. InsyaAllah ada konten kita untuk kali ni. Sebenarnya aku mancing tak keseorangan lah. Aku ditemani adik aku macam biasa. Nampak bawah pokok santai. Tapi kau tengok dia pakai pelampung besar tu. Pelampung main siakap. Itu je yang ada. So layan je lah malam ni. Dah macam buat lari lah tu geng. Dah macam buat lari lah tu. Tapi belum tenggelam lagi. Pelampung dah kena buat lari. Ini anak ikan ku. Anak ikan yang tengah-tengah main ni. Nampak? Enjol sikit-sikit je. Dah buat lari lah. Dah tenggelam lah tu geng. Dah tenggelam lah tu. Nampak? Kau nampak? Jauh geng dia buat lari. Jauh tu dia buat lari. Kita try angkat geng. 1, 2, 3. Bismillah. Oh, itu dia geng. Puyuh lagi. Tak. Puyuh lagi geng. Ini jadi lauk esok ni. Kau nampak tadi pelampung ni dia buat lari kan. Saiz lekor macam tadi kat. Puyuh yang alamak, sorry geng. Puyuh yang kedua. Puyuh. Lepak buat kemah, buat air. Mancing depan. Mancing kat tu. Ui, member strike bite. Ui, kasar air. Ui. Kata dia pelampung siakap ni. Nampak tau. Tarik je lah. Ayam bol. Member dah tengah malam mancing. Drag bukan main longgar lagi. Apa layan. Ui, lama lucu. Ikan besar tu. Tu. Putus. Kan. Putus. Cut. Oh lama. Cut. Ui, dia keliut. Keliut. Oh lama, sayang geng. Sayang kan. Padah lagi main-main. Steam. Okay, oh, layan. jangan tu. Okay, kita layan lagi. Cacing dia banyak lagi. Santai geng, nampak. Mancing tak payah jauh, tak payah bayar mama depan rumah. Pelampung. Modal pelampung, cacing cari dekat tu lah. Tu dekat atas jalan tu lah. Cacing kat situ je. Okay, sambung lagi geng. Macam ada hasil. Ada. Mana? Cepat lah. Pelampung besar ni pun dia buat lari kan. Tapi tu lah tak lekat. Mata besar. Try lain. Masih lagi. Ada harapan. Kolam ni nyisau 24 jam. Percuma. Macam ada kan. Ada. Ilah. Sentap apa. Bila dia ambil ujung. 24 jam. 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 24 j
Dia pandai je ambil yang ujung-ujung. Putus. Putus? Bukan ni. Putus Oh, cacing putus. Dia lagi. Strike lagi. Puyuh yang ketiga. Macam ni lah geng. Mancing style kampung. Puyuh saiz lebih kurang macam tadi. Mantap. Pelampung dah gerak lagi. Tu pelampung dah gerak lah. Perhatikan pelampung sedang bergerak. Gerak. Ada tu. Aduh, benda ni. Dia first time nak makan. Belum lagi rezeki dapatnya di situ. Okey geng, sambung mancing. Hari ni aku nak casting aruan lagi. Malam tadi dah main puyuh. Sebenarnya hari first day aku sampai kampung aku dah mancing aruan lah. Waktu tu memang aku tak on camera lah. Aku strike 2 ekor dekat sini lah. So petang ni aku nak try lagi. Tengok ada lagi tak. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ada geng, ada strike. Strike. Woohoo. Woi, dia ambil dekat depan je. Strike guys, strike. Alhamdulillah. Dia ambil kat depan je. Woohoo. Alhamdulillah ada juga. Bop. Woi, makan dalam ni. Baru ini saya 200-300 gram lah. Nice. Ini saya buat lauk lah. Ini saya buat lauk. Memang cun. Mantap. Ada hasil petani. Aku beli soft rod dari AXP. Kecil je. Hasil padu. Kita try casting lagi kan. Ada lagi ke tak ada?
Kita try yang depan sana pula geng. Sini okey kot. Kita try depan lagi. Let's go depan lagi geng. Kita mengalir turun, kalau tak ada kita end video ni. Adalah seekor dua. Orang masjid pun dah mengalir masjid dah ni. So kita kena cepat-cepat turun, lepas tu boleh balik lah. Okey lah geng, aku rasa cukup lah aktiviti memancing aku di hari raya. Setelah lama aku tak buat konten, akhirnya ada juga konten aku untuk hari ni. So inilah dia kampung Gajah Perak, kampung aku sana. Yang aku mancing malam tadi parit depan tu, aku mancing haruan parit belah sana. Inilah dia kampung Gajah Perak. Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi next konten. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Penutup. Inilah ikan yang aku dapat hari tu. Mancing. Saiz sedap ni. Hari ni kita nak masak dia malam ni. InsyaAllah. Allah bagi sedap. Allah bagi rezeki. Alhamdulillah. Jumpa lagi next. Assalamualaikum. Bye bye.